penat kan? Penat dengan dunia, penat dengan kerja, penat dengan family, penat dengan pasangan. Kadang yang memenatkan kita tu bukan apa, kita penat dengan perangai manusia yang pelbagai ni. Tapi yang bestnya, ada satu surah yang boleh dikatakan sebagai pelembut kepada jiwa yang sedang berjuang, jiwa yang sedang penat sekarang. Surah apa? Surah Ad-Duha. Dalam surah Ad-Duha, dia mengingatkan kita bahawa Allah itu sentiasa ada. Kadang-kadang kepenatan yang kita rasa tu, kita rasa macam gelap dah masa depan. Kita rasa macam kosong, zero. Kita, itu hanyalah fasa di mana diri kita ni sebenarnya sedang kembali kepada Allah SWT. Dan yang bestnya, surah Ad-Duha ni juga, di mana Allah menghiburkan Rasulullah SAW dengan jaminan bahawa baginda tidak ditinggalkan dan masa depan baginda akan lebih baik daripada masa lalu. Dan Allah juga ingatkan kepada baginda agar bersyukur dengan nikmat yang diberikan dan terus berbuat baik kepada orang yang memberikan. Surah Ad-Duha ni kan, dia memberikan kita motivasi untuk kita sebagai manusia tidak berputus asa. Tidak berputus asa dalam menghadapi ujian hidup. Kita bukan penat dari segi badan saja, tapi penat dari segi mental. Sebab tu Allah sentiasa nak kita kembali kepada dia. Ingat, tawakal kepada dia. Dan tetapkan dalam hati untuk amantu billah, aku beriman kepada Allah.